Cakap senang lah, suruh simpan kan. Padahal gaji cukup-cukup makan. Sampai ujung bulan pun terpaksa catu duit ataupun terpaksa berhutang sana sini. Sebenarnya masalah tu dah lama dah. Bukan masalah tu baru jadi sekarang. Okay? Cara yang betul supaya kita ni tak adalah hidup ujung bulan kena makan Maggi ataupun kena catu makanan ke kena pinjam sana sini, senang je. Kita kena hidup di bawah mana kita mampu. Contoh kalau gaji kita 3,000, nombor satu potong untuk simpanan 200 ke 300 bulan. Lepas tu hidup dengan lebihan duit 2,700 saja. Dia masalah orang kita ni, gaji 3,000 tapi lifestyle macam nak gaji 10,000. Orang kata ukur baju badan sendiri. Kalau nak gaji macam 10,000, kena ada extra income lah. Which is benda tu bukan semua orang boleh buat. Kalau gaji 3,000 terus buat potong untuk simpanan, hidup dengan duit mana yang ada tapi hidup lagi bawah kemampuan. Ada orang kata mana boleh nak hidup zaman sekarang ni dengan kos sara hidup tinggi. Kos sara hidup tinggi bukan baru tahun 2026 berlaku. Setahun 90-an pun ramai orang cakap barang mahal. Walaupun masa tu bagi kita murah, tapi waktu ketika itu semua orang cakap mahal. Kita bandingkan dengan sekarang memanglah murah. Okay? So sebenarnya cara yang betul dalam pengurusan kewangan, kena potong terus bajet yang tak perlu. Lepas tu bajet tersebut jangan buat pergi belanja benda lain. Terus simpan minima RM100. So at least anda dah ada 2C12D tu. Nak tahu 2C12D tu, nanti kita cerita kemudian.